Siapa dah? Mana ni dia? Nama apa tempat ni? Di Rice Village. Di Rice Village, Kuala Terengganu. Okey, jom kita masuk dulu. Kita tengok. Ni Rice di Village. Ni. Comel tempatnya. Dia stay apa tu? Chalet Chalet Resort. Menarik. Kita masuk, kita tengok dulu pasal jalan-jalan. Ada kolam mandi. Lepas tu dia ada stay bilik chalet. Dia ada gosok tak. Menarik untuk budak-budak suka lah. Hari sekolah memang tak ada orang sorang. Memang bukan korang tak ada orang. Ada orang langsung. Ni. Okay, kita nak check in dulu. Lepas ni baru kita review pula. Ni tempat dia ni. Ramai. Pijak lah dia buat. Ambil beg dulu. Kita ambil beg dulu. Beg kata kena buat tu budak ni. Ya. Ada perosotan. Okey, jom. Kita masuk pula. Ni yang ambil beg ni. Rice di Village Kuala Terengganu. Ada budak 2 orang mandi. Orang lain tak ada. Kosong, tak ada orang. Ni boleh guna tak ni lain? Boleh, kau orang semua boleh ambil air. Ya, boleh guna. Banyak. Ni tempat makan. Dia kata boleh guna belakang ni. Nak bakar boleh juga. Kalau ni kita bakar rusa macam ni dah. Kalau ada lah. Bilik ni banyak. Ada 14 bilik ni. Sini kita perempuan 14 ni. Jom kita tengok bilik. Bilik hak kita dapat. Bilik lagu mana? Okey, jom. Bagus dia buat. Suasana tu comel. Ni bilik kita. Masuk tak dalam dah. Sudah lah. Ada 2, 3. 3 katil queen. Boleh ada boleh Kita ni orang. Ni si ada kopi apa semua ni. Ada 1 aircon. Dah. Kita buka jambe, kita tengok jambe. Jambe ni. Si ada water heater. Jambe okey lah. Okey, puas hati dah. Dia nak. Awak nak kata mana ni? Boleh belakang. Dia ada sedia. Ni wifi ada kat tu. Kau boleh. Ada. Ada wifi, ada aircon. Okey. Jom. Kita masuk pula. Ni yang ambil beg ni. Rice di Village Kuala Terengganu. Ada budak 2 orang mandi. Orang lain tak ada. Kosong, tak ada orang. Ni boleh guna tak ni lain? Boleh, kau orang semua boleh ambil air. Ya, boleh guna. Banyak. Ni
tempat makan. Dia kata boleh guna belakang ni. Nak bakar boleh juga. Kalau ni kita bakar rusa macam ni deh. Kalau ada lah. Bilik ni banyak. Ada 14 bilik ni. Sini kita perempuan 14 ni. Jom kita tengok bilik. Bilik hak kita dapat bilik lagu mana. Okey, jom. Bagus dia buat suasana tu comel. Ni bilik kita. Bilik kita Masuk tak dalam dah. sudah lah. Ada 2 3 3 katil queen. Boleh ada boleh ah. Kita ni orang. Ni si ada kopi apa semua ni. Ada 1 aircon. Dah. Kita buka jambe, kita tengok jambe. Jambe ni. Si ada water heater. Jambe okey lah. Okey, puas hati dah. Dia nak. Awak nak kata mana ni? Boleh belakang. Dia ada sedia. Ini wifi ada kat tu. Kau boleh. Ada. Wifi ada aircon. Okey. Okey. Main ke dia ni, hot dia ni. Mudah guna telefon Live. Udah Osmo. Live. Dah lah. Kau bahagia. Jom. Kita mandi dulu. Ramai tempat dia. Ini tempat boleh buat barbecue ni. Boleh buat barbecue. Untuk family besar molek ni. Ni. Barbecue ada 2 set tu. Ada peti, ada dapur, ada kawai. Ramai tempat dia. Menarik. Boleh mari. Tu. Tu pintu masuk tu. Pintu masuk dia. Kereta kena pakai luar dah. Pakai luar. Okey ni. Ini dapur tadi. Ini kolam. Ini kolam dia. Lepas tu bilik dia ada 14 bilik. 14 bilik. Untuk family besar ni molek benar ni buat family day. Kamera deh. Gan di gan. 10 kilo lah daripada 15 kilo daripada pusat bandar Gan. Jom kita mandi dulu. Masak guys. Jom kita mandi. Happy menyelam lah. Tak ada orang ni. Malam ni mandi. Pas sebenarnya ada 2 keluarga ya benar ni. Sekeluarga lagi dia masuk tidur tadi. Tinggal kita ya. Hello guys. Sebab hari weekday kan, hari weekday tak ada orang. Ini kami cuti sebenarnya. Apa? Duduklah kau dia. Nak pusing kan nak pusing. Gitu lah. Boleh nak tekan? Macam ni lah. Sekejap. Jauh ni ada lagi. Tunjuk. Sini. Ni air lemah. Tak ada tu. Kita tinggal 2 hari. Kurang. Tak ada. Selesa lah. Challenge ni baru sebulan baru. Sebulan baru siap dah. Tadi kita antara customer yang awal lah. Okay. Patutlah bilik comel memang comel. Baru matah ni. Bilik kita tu. Bilik nombor 12. Bilik bocor ni. Bilik bocor ni dia bagi katil queen 3 butir dah.
muat ni okey lah. Untuk dewasa dah. Lalu kanak-kanak ramai lagi boleh. Okey. Kita mandi dulu. Malam ini malam kita. Jom kita mandi. Kita nak tidur ni. Lama tak tidur. Itu ho ya. Okey. Kita mani bertemankan bulan. Boleh di Malay. Balik sini dah. Di Kuala Terengganu. Mana. Di apa? Satu lagi. Village ke apa? Tengok dah nama. Best lah kat kita ni mandi. Kalau ramai-ramai lagi best juga. Kalau untuk privacy, mari weekday ni suka kalau jenis suka privacy lah. Kita tak ulah ke ramai kau sedap tak. Okey. Mari mandi pagi lagi mandi. Dia mandi. Dan orang kita ni. Balik belakang dah. Kita belakang sore dua keluarga ya. Kita sekeluarga, dia sekeluarga. Mewah mandi. Mewah mandi tak orang. Ni saya lihat ada 14 hotel. Ramai ha. Ini Pak makan dah. Masuk boleh. Bakar air pun boleh. Di belakang. Tu buat kerja masuk tu. Dia duduk. Ambil gambar. Okey ni. Man. Nama dia ni. Rice di Village. Ganu. Ni pintu dia ni. Kita masuk dia. Kereta kena pakai luar kereta. Dah. Okey. Nào mi ơi. Mandi lah ni pukul berapa ni? Pukul 10. 10 pagi. Kosong dah. Buat hati mandi ni. Sudah okey. Tu tinggal bilik kita ya. Orang lain balik belakang dah. Sore ya. So keluarga, dua keluarga je hari ni. Okey. Nak check out dah ni. Dia awas sikit. Nak check out dah. Nak balik dah. Ni bilik dia. Okey, nak tinggal dah. Okey. Jom cabut. Kita tengok dia mati dah. Dia cut off sendiri dah. Cabut kunci kan. Bawa saat. Ya kita cut off. Okey dah cut off dah. Okey jom kita keluar. Jom kita keluar. Check up. Okey. Ada gambar dah. Balik. Ini bilik kita dah. Nak balik dah. Okey, nak balik jom. Nunggu lapar nak balik. Jom balik dah. Ni ada dia punya guard jaga pintu ni.
Jom. Balik dah. Ni suasana luar dia ni.